Seorang bekas pengetua dipenjara 107 tahun di Mahkamah Session Kuala Terengganu selepas didapati bersalah atas 13 pertuduhan jinayah seksual termasuk merogol pelajarnya. Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli membuat keputusan itu ke atas tertuduh Rosli Abdul Rahman 60 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh didakwa berkomunikasi secara seksual, berogol dan ambang seksual terhadap bangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun 8 bulan. Kesalahan dilakukan di sekitar Kuala Terengganu dan Marang antara November 2020 hingga November 2021. Tertuduh bagaimanapun hanya dipenjara 15 tahun selepas mahkamah mengarahkan hukuman berjalan serentak bermula hari ini.